Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, kita sambung dengan video yang seterusnya. Video yang baru post tadi itu sambung dari yang pukul 1. Dan yang ni yang dijanjikan kita perlu close jam 11. Jadi kita tengok jam 11. Dah hampir jam 11 sekarang, tengok price dah turun. So dia boleh turun lagi ya. Dia boleh turun lagi untuk M15 ni. Dia boleh turun lagi sampai sekitar sini. Okey, dia boleh turun sampai sini. Lepas tu dia akan naik, dia akan break kawasan sini. Dan pagi esok baru dia turun semula. Okey, untuk malam ni nak close, so bolehlah tunggu sekejap lagi, sikit lagi. Ni pun dah profit dekat 200 lebih, dekat 300. Ni yang entry pukul 1 petang tadi ya. Sebab dia dah naik. So dia lambat sikit lah. Sebab dia dah naik kat sini. Floating kat sini lama tadi. So lambat sikit. Okay, macam tu lah cara dia setting. Entry ikut level dan signal dia. Signal jadi MA sendiri. Ni automatik dia akan jadi signal ni. Automatik akan jadi setelah kita siap setting. Dia akan ikut price. Mana price bergerak, automatik signal tu akan jadi sendiri dia. So tak perlu fikir banyak-banyak. Just tengok. Sambil naik motor boleh trade, sambil mandu boleh trade, sambil naik bisikal boleh trade. Sekali tengok aja dah boleh masuk, tak ada masalah. Tu turun lagi. Dah 300 lebih. Dah ke 400. Okey, itu saja.